Hai guys, Kage Obake di sini. Hari ni aku akan bermain game Minecraft di server Astrid Cloud. Jadi dari membuang masa, mari kita lebih membuangnya. Jadi aku kat sini aku cuma berniat untuk main macam biasa je, tak ada niat untuk apa-apa. Kalau ada kawan aku boleh ajak dia main. Kalau ada. Driving in a car after a beer. Hey, that bomb, that ship like a deer. Kau tahu tak aku tengah rekod sekarang ni. Bermain apa kita? Oh, sorry. aku tak expect tau tiba-tiba kau buka lagu tau. Nasib baik tak rickroll tau. Anggap tu apa kata meme. Anggap tu meme. Tak apa. Aku baru start record pun. Baru macam seminit lepas. Kau record apa? Oh, baru nak record konten review macam tu lah. Minecraft. I say. So, kalau korang boleh Apa? nanti aku tunggu kau on lah. Aku tunggu kau on. Sebelum tu aku nak ni dulu, okay? Ya. Jadi korang boleh lihat di depan rumah. Ini adalah rumah yang saya buat secara randomnya. Saya tak tahu kenapa. Sebab memang random. Aku try lagi. Oh ya. Okey, kalau korang masuk di sini masih dalam proses pembuatan hias. Kenapa? Sebab saya tak pandai menghias. Okey, saya tak pandai menghias. Saya cuma pandai buat je. Di sini pula kita ada bilik Hatim. Ya. Jangan tengok sebab ini adalah privacy dia. Aku pun tak pernah masuk bilik dia. So di atas sini kita punya ruangan kosong. Ya, ini aku tak pasti lagi ruangan ni, tapi yang pasti aku akan gunakan untuk macam tetamu punya rumah. So dikatakan Hatim ni tinggal kat rumah sewa je lah. Untung aku tak minta sewa je. Oh, by the way kan, learning aku ada buat tempat training memanah. So kalau kau tak pandai memanah, aku boleh ajar kau memanah. Oh, bagus juga. Aku kebetulan kan tengok orang main je tapi tak pernah praktikal memanah. So macam boleh juga kalau Targetnya nanti ada trapdoor yang bergerak, bagi tahu okey kau dah kena dah. trapdoor. Mana trapdoornya? Okey, kau masuk aku tunjuk. Masuk aku tunjuk. Okey, biar. Ni kat sini. Kalau target aku tembak kena, nanti trapdoor ni buka macam ni. Oh, atas sensor. I see. Basic redstone. Biar aku try. Basic electric. I see. Tapi tu aku Nak try. Tapi Aku nak belajar tu. tapi kau kena ambil balik panahnya lah. Nah, Oh, okay. tu crossbow. Dia sebenarnya kalau nak senang pakai bow, tapi aku belum buat panah lagi. Aku cuma buat crossbow. Itu pun aku curi. Sekejap, tekan apa? Left click. Tekan Left click. Okay, try tembak. Oh, dah tembak jap. Oh, right click. Mana? Kat tangan kau. Dia cari reload. Itu reload. Oh, belum tembak lagi. Oh, reload je. Itu reload. Okay. Oh, kena. Oh, macam tu. Right click. Okay. Tapi aku aim. Sorry. Tapi kau kena aim ke atas sikit. Aim atas sikit. Oh, right click untuk reload, right click untuk tembak. Okay, faham. Okay, try lagi. Aim atas sikit. Sekejap. Tu naik. Kena. Ni. Tengok. Oh, okay. Dah, tu. Nufai ambil. Nanti hilang. Oh, okay. Aku dah belajar basic. I see. Ini aku nak belajar apa tu, tekan apa untuk tembak je. Okay. Kalau bow sama juga kan?
Oh, lain. Sebab Go. kalau kau ikut, dia automatic terus tu. Apa, lepas. Yang tu dia reload dulu. Lepas tu, kena tekan baru dia tu lepas. Tengok adik kau pun tahu. Kenapa kau ada redstone? No redstone, tapi red sandstone. Entahlah. Sekejap, aku Letak dekat ni pasir, letak kat pasir. kasih. So ada kategori Okey. sand. Okay, jom kita siap-siap kita pergi mining. Aku pun tak tahu barang random mana yang datang ni, so kita. Oh, kau ada diamond pickaxe ke? Diamond pickaxe. Ada? Dah enchant ke belum? Belum. Oh, nak jap aku beli buku dia ajak. Aku nak belikan fortune dengan unbreaking, okey. Cukup. Ambil sensor untuk engkau. Ini kali kedua aku buat. Kali kedua aku buat konten Minecraft eh. Last kita buat kan Roblox kan. Mending mahal tu. Ekonomi sekarang Wow, mending. tak ada. Oh. Mending mahal tu. Betul, okey, boleh. Aku tak tahulah kenapa ekonomi abang. Apa nama tu? Apa nama monster aku lupa namanya. Phantom. Phantom. Dia kita tak tidur. Tolong sepupu aku dah. Tidur. Tolong sepupu aku menyerang aku. Oh ya. Serang. Sebab serang ni, tak ada serang. Sebab dia target aku. Oh ya, Safan jangan risau. Aku pun Phantom lah. Duduk. Asal aku tak boleh bunuh dia? Sebab dia target aku. Oh, engkau yang tak tidur. Aku yang tak tidur. Mana sini? Mari. Aku boleh terbang juga ah. Diorang ingat Phantom darat tu. Safan, dia ingat Phantom darat tu tak boleh ni kot. Tak boleh terbang. Lol. Aku ni Phantom darat, boleh terbang juga. Tapi aku terpaksa membunuh kau. Pembunuhan saudara. Pembunuhan saudara. Aku membunuh klan aku sendiri. Safan, cuba tengok ni. Safan, ni. Sini. Tu ni. Nah, itu kulit sepupu aku bunuh. No. You're psycho. Aku membunuh klan aku sendiri. No. Itulah yang terjadi kalau aku tidak mau bekerja, Zak. Ditagih tu tuan rumahnya. Itu aku buat rumah Hatim tu. Aku tak tahu lah nak bagi dia itu rumah apa tetap ke atau rumah sementara dia. Yang pasti aku bagi dia tinggal kat satu bilik tu je. Lah. Aku tak pernah jadi clan leader. Tak ada pengalaman. So aku tak tahu. Farming level up. Yay. Wah, anda sudah menjadi kerbun pula. Kosong lagi. Not bad. Oh, ada bilik meeting lagi. Not bad. Betul bilik kau ah? Ni bilik Hatim tu. Ada tulis Hatim room. Comel bilik dia ada ni. That's why he the goat. The goat. Wow. Kau tahu tak aku sanggup. Good. Aku sanggup bagi dia name tag tu. Takut dia hilang. Wow. Okay. Safan, betul lah cakap kau hujan ni bagi bad luck tu. Kat Minecraft kalau real life memang bawa luck. Minecraft memang bawa bad luck. Sepanjang aku main Minecraft kalau hujan mesti bad luck. So, betul lah cakap kau memang bad luck lah. Kan? Apa ke? Oh, kau kena terangkan brightness lah. Armor kau shining. Aku nampak armor kau je. Aku nampak lah armor kau. Oh. Tu nak jumpa gua. Tapi guanya dekat dengan laut lah. So, jangan kot.
selalunya kalau kawasan tu dekat dengan pulau ke laut kan, mesti dia punya gua tu penuh air. Okay. New fact. Aku baru tahu. Aku tak tahu sekali. Okey, aku dah jumpa gua dah. Adakah kita perlukan kayu? Mana kau? Untuk carpenter. Safwan cepat telefon kat aku. Tak kan? Safwan telefon kat aku cepat. Ya. Okey. Jangan gerak. Jom. Bro, abang nak cakap. Paris. Jawapannya Paris. Okey. Aku depan, kau belakang. Aku cover kau. Aku tak nampak masalahnya weh. Kau brightness kau naik macam mana? Kau naikkan brightness tak? Allah. Lah. Ambil balik tosnya tepi-tepi. Aku nak ambil balik tosnya. Tak apa. Kita korek ke bawah. Biasanya ni dia punya ni. Gua biasa dia suka air lagi. Ambil balik. Ya tu. Aku dah percaya dengan kau. Aku dah cakap. Sekarang aku percaya apa yang kau cakap. Aku pernah main dekat dunia jadi so aku cakap, okay. I know a bit. Okay, Creeper. No. Ha? Mana? Aku dah bunuh. Aduh, aku dah lagging. Aku dah bunuh. Mana? Aku dah bunuh. Okay. Belakang. Sumpah gelak dan lagging. Brr, kurang ajar betul. Weh, anjing. Blood Moon. Sapat. Home ke ni? Aku dah lah combat masa lemah. Lepas tu nak Blood Moon. Aku tak yakin. Weh, seingat aku Blood Moon, semua mod dekat sini kalau zombie ke skeleton creeper dia tak berubah, dia berubah jadi goblin tau. Kat sini goblin dia tu, ya Allah ya Tuhanku, mengalahkan Goblin Slayer. Nak balik ke aku punya jiwa bukan macam Riani Ayan tau, suka barbar. Aku macam tu. Buat perahu sakti. Awas! Perahu sakti! Perahu sakti! Finally, aku tak ada dalam kegelapan. Sumpah aku tak suka kegelapan. Safwan, tengok kat tangan aku ada apa? Safwan, tengok kat tangan aku pegang apa? Iman pun setuju. Kau tengok Iman pun setuju. Oh boy. Backup. Perahu sakti. Tengok Iman pun setuju. Oh, tak jadi. Tak berhasil. Macam mana dia buat? Tengok Iman pun setuju ke. Nampak Tu aku datang kat Iman. Perahu sakti. Oh, tak jadi. Macam mana dia buat? Dia makhluk tu kena ke arah kita. So dia, bila kita tak buat dia masuk ke dalam boat. Oh, tak apa dah, jom. Ni ada lubang lagi ni. Agak kecil sih. Anda yakin? Ya, aku yakin. Jom. Yang pasti yakin. Astaga. Ingat Rian yang pernah berkata, yang penting yakin. Tak yakin, patah balik. Mai kau. Oh, ni dia. Aku punya cang reload dia macam kau tahu tak yang apa tu penampakan Herobrine tu. Tahu. Dia punya kelabu dia tu macam tu. Vibe dia. Ni vibe dia je. Tu. Jom, gerak jom. Wow. Boleh. Oh, ada iron lagi. Gua. Sebenarnya kita tak payah takut sesat sebab nanti kita boleh balik teleport je kan. Yup, betul sekali. Aku kat bawah. Oh, jap, aku buatkan tangga untuk kau, Tuan Putri. Kita negatif 15, which means diamond akan sangat-sangat common dekat sini, guys.
Atau iron. Baru aku nak upload. Blok aku banyak tau. Aku ambil ngam-ngam. So I'm not sure. Oh, zombie. Where is it? Aku dengar suara zombie tadi. Yup. Definitely suara zombie. Where is it? Aku mana? Aku tak dengar. Bawah ni ke? Bawah ni. Tak Aku apa. dengar suara zombie. Kat mana? Tak apa, jangan risau. Aku ada di ni ada emas, ambil. Sekejap. Jadi bodyguard kau. Okay. Aku tak ada recipe untuk push ni. Kalau pakai redstone. Mana tu? Treasure. Oh ya Allah, kejap aku. Salah. Lebih. Aku ada shield. Aku nak pakai skill. Baru nak belajar pakai shield. Oh. Kau nak belajar pakai shield dengan aku je lah. Aku ajar nanti. Okay. Tak apa, yang pasti aku akan pukul kau guna pembaris je lah. Bukan pedang. Kau sendiri cakap kau takut dengan roti. Kau ingat aku percaya dengan pembaris tu? Apa? Kau bayangkan roti tu bagi aku damage 0 tau. Bagi apa kau aku nyawa aku tu kosong, kau tahu tak? Mana aku tak trauma? Zombie. Sekejap. Tadi player yang pukul aku pakai roti pun tadi masuk game tadi aku pun dah takut dah. Iron! Banyaknya. Sekejap. Bagus. Aku tak. Sekejap. Ui, lapis lazuli sekali. Maksudnya. Kau tahu tadi kan ada masuk dia yang pukul aku pakai roti tau. Oh, what? Aku rasa tu terkejut dia punya damage roti ni. Ya Allah, ya Tuanku. Macam mana roti boleh sakit? Aku pelik juga. Tak ada, dia ada macam kekuatan dia. Dia ulang-ulang di Nova Egg. Ini tempat sama. Kau Safan. nak turun lagi ke? Safan, bawah ni aku pasti ni gua paling besar yang aku jumpa. Nak masuk ke? Sekejap tengok. Oh. So aku rasa suara zombie daripada sini. Ni ada zombie ni. Perahu Sakti. Tak jadi. Mana perahu? Tak apa. Oh, tambah damage je. Ini macam main game horror tau tak? Kan? Safan. Besarnya. Safan, kau duduk dulu kat base dulu, kau duduk dulu kat sini. Ya. Aku pasang lampu semua. Kalau aman baru kita tu, okey? Sekejap. Aku rasa aku kena reset aku punya Minecraft lah. Jadi ni. Okay. Sekejap. Oh, okey, aku nampak skeleton. Tembak aku sini. Mana? Dah. Okay, barulah aku nak. Aku adalah bodyguard kau yang setia. Setia. Safan, kau buat kontrak iblis dengan aku ke? Ni. Kan aku asisten kau. Ni Safan. Mana? Oh, sekejap. Oh, lagi aku nampak. Sekejap. Ouch. Dia rasa macam jadi apa? Iblis kontrak, kau tahu tak? Bukan apa kau assistant aku assistant kau. Lah. Tapi tak salah sih. Dia ibaratnya aku iblis yang kena jaga tuan aku. Kalau tuan aku mati, aku pun mati. Kau ambil. Snap. Go Safan, go. Go. Okay, shoot. Bagus. Yeah, that's my boy. Okay. Segarnya bau rumah. Jadi korang, itu sahajalah video untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton channel Kage Obake bersama kawan-kawan aku, The Random Kenapa Squad. aku balik rumah tengok Bye.